Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Rakan ahli keluarga besar CNI, para kepimpinan CNI, para CBO, di mana sahaja anda berada. Sama ada anda daripada Borneo, Sabah ataupun Sarawak. Kemudian daripada Semenanjung Malaysia, sama ada anda dari kawasan utara, kawasan tengah, kawasan selatan ataupun Pantai Timur, dan juga rakan CBO kita daripada Brunei Darussalam, dan mungkin juga ada rakan CBO kita dari Singapura. Pertamanya saya ingin bertanyakan khabar kepada anda semua. Apa khabar anda semua? Kita luar biasa baik. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sihat, sejahtera, berbahagia bersama keluarga dan juga rakan terdekat kita, dan juga sentiasa dalam keadaan luar biasa hebat. Okey, baiklah. Kembali pada malam ini dalam program kesihatan 7 elemen dalam mood-mood raya ni kan. Okey, saya nak share screen sebentar. Okey, sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke Zoom malam ini dalam program kesihatan 7 elemen yang membawa topik sejuk lembap amaran tubuh perlukan bantuan. Tapi sebelum kita kupas lebih lanjut berkenaan dengan topik ni, jarang kita nak dengar kan? Okey. Pertama sekali di awal ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan kami semua di CNI mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada anda semua yang meraikan. Semoga hari raya ni membawa keceriaan, kebahagiaan dan pastinya kesihatan yang lebih baik untuk diri dan juga keluarga kita. Dan apabila kita dekat Malaysia ni, bila satu kaum yang beraya, rasa macam satu Malaysia beraya. Macam itulah. Setiap kali raya, pasti kita semua menyambutnya bersama. Okey, baiklah. Dengan sambutan raya pada tahun ini, untuk memeriahkan lagi raya kita semua di CNI, anda semua dijemput untuk memeriahkan majlis Hari Raya CNI sempena Syawal yang mulia ini. Di samping kita nak eratkan silaturahim, anda juga akan dihidangkan dengan pelbagai juadah jamuan raya yang lazat, berpeluang untuk menang hadiah menarik. Wah, ada hadiah menarik pula rambut sambut raya ni kan. Okey. Dan dalam kita menikmati raya ini, ada banyak lagi pengisian lain yang telah diatur untuk anda semua. Jadi anda boleh lihat dekat skrin anda. Kalau kita lihat pada hujung minggu ini, ada beberapa tempat akan berlangsung Gempita Raya CNI ini, iaitu di kawasan utara di Changlun DC pada 25 April nanti. Kemudian di Pantai Timur di Kuala Terengganu SC, dan juga Dewan Serbaguna Kemaman pada 24 dan juga 26 April. Dan terima kasih kepada anda semua yang telah menghadiri Gempita Raya yang telah berlangsung daripada awal. Dah sambut raya awal dah. CNI bersama dengan anda, sama ada anda di Sabah, di Kota Kinabalu, Sarawak, di Miri dan juga Sibu, di Central, di Bangi. Saya dengar di Puchong pun ada juga, dan di kawasan selatan di Taman Molek, juga di Sabah di Tawau DC pada 19 pada hujung minggu yang lepas. Terima kasih kami ucapkan kerana anda semua datang dan hadir untuk memeriahkan lagi sambutan raya bersama CNI. Terima kasih kepada anda semua. Jadi untuk topik pada malam ni, kita tinggalkan raya dulu ya. Okey, nanti hujung minggu ni kita raya balik sama-sama. Okey, untuk malam ni kita nak teruskan program kita dalam program kesihatan 7 elemen. Okey, yang di mana kita akan membawakan topik ataupun kita nak kupas topik yang mungkin jarang kita dengar, namun sebenarnya penting dan juga berpengaruh kepada kesihatan kita, iaitu sindrom sejuk lembap amaran tubuh perlukan bantuan. Mungkin anda rasa badan selalu sejuk, lesu, sengal
sengal-sengal lah, sendi sengal dan juga perut kembung, jangan pandang ringan. Mungkin ini merupakan salah satu sindrom yang berkaitan dengan sejuk lembap, tetapi mungkin dia adalah punca senyap kepada pelbagai penyakit kronik. Jadi jangan tunggu sehingga simptom yang berkaitan dengan sejuk lembap ini menjadi teruk. Jadi, kita nak tahu lebih mendalam untuk memberikan kita pencerahan. Kita sangat bertuah kerana pada malam ini bersama kita seorang pakar dalam bidang kesihatan dan juga pemakanan, iaitu konsultan kanan pemakanan CNI Cik Mazlah Ibrahim, yang akan berkongsi ilmu dan juga tips penting tentang elemen yang kita nak kupas pada malam ini, iaitu sindrom sejuk lembap ni. Jom kita mula biasakan dengan terms elemen yang seterusnya ni. Kalau tak silap saya, ini elemen yang kelima yang kita bicarakan dalam program kesihatan 7 elemen ini. Jadi sebelum kita bermula, ada sedikit ingatan mesra untuk anda. Okey, pastikan video dibuka dan juga mikrofon ditutup supaya uh, perjalanan kelas kita, program kesihatan 7 elemen pada malam ini berjalan dengan lancar. Dan kepada anda yang mungkin log in dalam Zoom tak biasa, boleh rename nama anda jika nama akaun bukan nama sebenar anda disertai dengan lokasi, supaya kita tahulah anda dari mana-mana. Dan sepanjang sesi pembelajaran pada malam ini, soalan memang sangat kita alu-alukan, sangat dialukan, dibolehkan melalui ruangan chat. Nanti ada satu sesi, nanti kita akan kupas dan menjawab persoalan yang mungkin anda utarakan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, untuk kita membicarakan topik malam ini, iaitu sejuk lembap amaran tubuh perlukan bantuan. Saya ingin menjemput konsultan kanan pemakanan CNI Cik Mazlah Ibrahim untuk berkongsi ilmu dan juga pengetahuan beliau berkenaan dengan topik pada malam ini. Dipersilakan Cik Mazlah. Okay, terima kasih kepada Dr. Zaidi selaku pengurusi majlis pada malam ni. Orang kata versatile punya individu yang banyak memainkan peranan, teknikal pun pandai, buat design poster yang anda buat tu pun dia yang buat, tak perlu ada designer, dia dah sudah boleh buat. Memang luar biasa staff-staff di CNI. Dan terima kasih kepada anda kerana ikut serta program malam ini, dan juga terima kasih kepada leader-leader yang menyokong dan juga membawa tim masing-masing untuk datang. Dan sekali lagi, kerana kita pada program 7 elemen ini merupakan program yang, kalau ini adalah penceritaan ataupun topik yang apa nama dia, yang uh, yang kelima. Kelima ya, Ya, betul, rasa kelima. kelima, betul betul ya, kelima. Hmm. Jadinya kita sebelum tu juga saya ingin mengucapkan selamat hari raya untuk anda semua, kerana kita masih dalam suasana hari raya dan saya baru habis puasa puasa 6 baru dapat habis tadi, alhamdulillah. Jadinya sama-sama bagi yang sudah pun menjalankan ibadah uh, puasa 6, alhamdulillah. Bagi yang masih dalam perjalanan ke situ, teruskan ya, kerana ini satu yang luar biasa untuk kita sama-sama. Pada saya, kalau dikatakan puasa bulan bulan Ramadan dan puasa bulan Syawal punya ni lagi challenge. Okey, jadinya topik sejuk lembap ya, amaran tubuh perlukan bantuan. Bila kita cakap sejuk lembap ni, mungkin bagi kita untuk memahami tentang uh, orang kata tu statement ini, mungkin jarang dengar lah. Kalau perubatan moden memang tidak kita tekankan. Jadinya perkataan sejuk lembap ni adalah di dalam siri, orang kata tu, pembelajaran atau ilmu perubatan Cina, tradisional Cina. Jadinya ini orang kata perubatan yang lebih daripada 5,000 tahun yang lepas. Jadinya 5,000 tahun sudah berada. Jadinya memang telah terbukti ada berkaitan dengan badan kita. So, kita tak boleh ambil remeh. Walaupun perubatan moden tidak menekankan tentang itu. So, jadinya sebelum saya cerita tentang ini, jadi saya nak tanya kepada anda. Kita beraya
weekend yang lepas di Klang Valley lah, memang jam di mana-mana. Saya tak tahu kalau ada anda di utara, di selatan, di timur, mungkin di pantai timur, mungkin di Sabah Sarawak, adakah mempunyai masalah yang sama jam seperti di kawasan tengah ni? Bergerak tak bergerak sampai jam 3-4 jam pun ada yang ada berlaku. Jadinya semua pergi meraihkan hari raya dengan sambutan open house dan sebagainya. Jadinya saya harap tidak ada yang mempunyai masalah food coma di hari raya. So jadi food coma ni macam mana anda asyik tak dapat nak concentrate, mengantuk dan sebagainya. Puncanya pastinya adalah di sini ada tiga, iaitu pengambilan makanan tinggi kandungan kalori, iaitu banyak apa macam mana? Contohnya makan banyak lemang yang berpulut, yang ada nasi, yang berkarbohidrat lah. Itu memang yang akan menambahkan kalori-kalori. Contohnya daging-daging juga yang ada mempunyai perapan dengan gula. Lagilah itu. Okay, itu satu. Kedua adalah pengambilan makanan dan minuman yang tinggi gula. Kerana bila kita pergi beraya, selalunya tuan rumah tidak akan kata tu menghidangkan air sejuk ataupun air kosong. Tapi dengan manisan-manisan air bermacam-macam. Kadang-kadang bergas pula. Jadi ini pun kalau anda ambil banyak, satu rumah anda minum, lepas tu seterusnya orang serve lagi pada rumah yang seterusnya anda pun minum. So akhirnya memang anda akan mempunyai minuman yang tinggi gula dan ini akan menyebabkan food coma juga. Okey, kemudian makan dengan kuantiti dan saiz hidangan makanan yang besar. So jadinya kalau anda sudah ada perancangan untuk berhari raya, pergi menziarah-menziarahi, bila orang kasih tu makan sikit-sikit aja. Kerana sikit lama-lama jadi bukit dan lama-lama jadi food coma juga. So ini keadaan yang kita tidak mahu untuk anda ataupun kita semua alami ketika di hari raya. So macam mana kita nak atasi? Okey, ini semua adalah tentang perkongsian yang diberi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, ya. Pertama, tentang kalori harian. So pastikan pengambilan kalori harian tidak melebihi kalori yang diperlukan. So kalau untuk wanita biasa dalam 1,000 kalori lah. Dan kemudian untuk lelaki 1,000 hingga 1,200, untuk lelaki adalah antara 1,300 kalori hingga 1,500. Tapi anda perlu aktif. Kalau tak, kalau anda food coma lepas tu, jadi bergerak, dia akan menyebabkan anda lagi akan berat badan akan berlebihan. Kedua, kita ambil makanan mengikut konsep suku-suku separuh. Maksudnya, yang separuhnya adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Yang suku-suku tu nasi suku, kemudian yang berbentuk daging ataupun ikan ataupun protein lah. Itu pun suku. Itu konsep dia. Jadinya pinggan anda pasti juga pinggan anda dalam keadaan yang kecil lah. Kalau anda tengok dalam tempat ada pinggan besar dan pinggan kecil, anda ambil lah, orang kata plate yang kecil di situ supaya anda tak ambil banyak. Okey, ketiga adalah anda had minuman manis. Kalau boleh ambilkan plain water sahaja, lebih bagus, ya, kerana ini akan dapat membantu untuk tingkatkan berat badan. Okey, seterusnya. Ini yang saya katakan berpuasa 6 Syawal. Jejut sebagai detox, ya. Kerana kalau bila kita sudah meraihkan, jadi kita makan lebih. Jadinya dalam masa bulan Syawal ni kita pun boleh bantu diri kita untuk detox juga dengan berpuasa 6 Syawal. Okey. Jadi sekarang ni apabila kita cerita, saya sambung balik tentang sindrom sejuk lembap ini, ia merupakan salah satu topik seperti yang Dr. Zaidi beritahu juga adalah topik yang kelima, dan kita sebenarnya telah pun berkongsi 4 topik, ya, iaitu permulaan sekali pada bulan 12, tenaga darah, kemudian toksin, kemudian lemak darah, aliran darah. Semua kesihatan 7 elemen ni sebenarnya untuk anda ketahui bahawa ianya berkaitan dengan kesihatan darah. Kerana kesihatan darah ini akan menentukan ataupun menunjukkan bahawa badan kita ada tahap badan kita sihat. Kerana kesihatan darah kita ini, kerana darah kita ni akan bergerak antara semua tempat dalam badan kita. So darah memang pergi ke mana-mana. So jadinya dalam
keadaan seperti itu, kesihatan darah itu amat penting. Sebab itu dalam kesihatan 7 elemen ini menekankan kesihatan darah tersebut dan berkaitan dengan topik-topiknya. So pada malam ini kita bercerita tentang suhu darah, tetapi sebelum itu kita akan berkongsi uh, tentang okay, let me see ya. Okay, sebelumnya adalah tentang kita lihat kepada topik yang bulan lepas, iaitu peredaran darah mikro. So anda tahu dalam ketika itu sedikit sebagai kupasan adalah kita punya salur darah yang mikro ni memang di mana-mana dalam badan kita dan pengaliran peredaran atau pengalirannya amat penting sekali. Kenapa amat penting? Kerana kalau darah tidak lancar di mana-mana di bahagian badan kita, terutama yang jauh daripada jantung, dan ini akan membuatkan permasalahan-permasalahan yang telah kita kongsikan pada bulan lepas. Bagi siapa yang tidak dapat ikut serta, kita ada video ya yang mana kita telah rekod dan kemudian kita upload ke dalam di YouTube. Anda boleh minta dia punya link untuk anda ulang kaji ataupun untuk memahami tentang topik tersebut. Okey, jadi tentang sindrom sejuk lembap. Okey, jadinya untuk sindrom sejuk lembap ni, okey, ada tak pernah anda orang kata alami satu keadaan bila anda makan sesuatu yang sejuk, selalunya aiskrim ataupun mungkin kita panggil ais blended ataupun minuman yang ada ais tu telah di blend. Bila anda sedap ataupun anda makan, tiba-tiba kepala rasa zuk, macam rasa macam orang kata tu macam beku betul, macam pergi dekat tempat bahagian orang-orang di Arctic di atas sana kan, dekat kutub sana, kutub utara ataupun kutub selatan. Ya, ini dalam keadaan di mana kita beritahu bahawa ini dia dinamakan kataan brain freeze ataupun di mana kita membeku. Keadaan ini berlaku kan? Keadaan ini berlaku. Jadinya saya rasa kalau anda suka minum minuman sejuk yang berais, yang ais lah, blended ice cream ni, ini ada keadaan. Jadi adakah ini dalam satu simptom dinamakan sejuk lembap? Okey, di Malaysia ini memang kelembapan amat tinggi. Okey, tetapi dalam keadaan sejuk tu kita mempunyai orang kata tu cuaca di mana ada panas dan juga ada sejuk kan. Dan sekarang ni musim sejuk di belakang, kalau di kawasan tengah ni memang hujan selalu di petang dan malam. So jadinya keadaan sejuk tu memang ada. Dan keadaan sejuk lembap ini bukan hanya di dalam orang kata tu persekitaran kita, tetapi ianya akan lebih berisiko tinggi kalau ada dalam badan kita. So kita kupas tentang ini. Jadi untuk itu saya ingin kongsikan jugalah satu cerita kesihatan, iaitu cerita kertas dinding berkulat. Okey. Kalau kita lihat tentang kertas dinding berkulat ni kan, kita lihat kadang-kadang kita nampaklah bila orang tu sekarang di Malaysia pun suka letak wallpaper ataupun kertas dinding. Wallpaper kan. Jadinya kadang-kadang kita nampak wallpaper tu, kertas dinding tu nampak dah start berkulat. Dia nampak macam lumut ataupun warna tumpuk-tumpuk hitam. So apa yang menyebabkan kertas dinding ini berkulat? Ya. Jadinya adakah ia disebabkan rumah kita ni terdedah kepada kelembapan? So mungkin makin lama makin mula sikit, mungkin lama lagi makin panjang makin panjang. So adakah kita punya rumah ni kita tutup selalu pintu dan tingkap kan? Jadinya udara tidak dapat lancar, ya, udara tidak dapat bersekitar. So jadinya kurang pengudaraan. Dan ini menyebabkan dalam rumah kita itu kelembapan tinggi, dan mungkin itu menyebabkan, sebenarnya boleh menyebabkan kertas dinding berkulat. So bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Adakah kita gantikan kertas dinding tersebut? Jadinya bila nampak, itu ada yang tempat bahagian hitam, kita koyak, kita tampal balik. So jadinya, nampak cantik. So jadinya adakah ini boleh membantu masalah itu? Jadi pada saya ini sebenarnya luaran saja, ya. Kalau kita buat begitu, kerana dia akan nampak cantik mula-mula, tapi lama-lama dia akan berkulat kembali. Jadinya kenapa ini berlaku? Kenapa
masih lagi akan berlaku di mana kertas dinding ini masih berkulat. Ini disebabkan oleh kelembapan dalam rumah tu dapat masih lagi kita tak selesaikan. So mungkin kita kita tak ada, orang kata tu, tak go untuk mencari punca dia. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ya. So jadinya pertama adalah untuk meningkatkan suhu di dalam rumah kita, dalam bilik tersebut yang ada tempat kertas dinding berkulat ini. Kemudian kita tengok apa punca kelembapan ni selain daripada itu. Mungkin ada kebocoran di dalam dinding, ada air dan sebagainya yang orang kata tu yang berkepam di situ. Mungkin ada berlakunya keadaan di situ, dan juga apa yang kita nak kita lakukan adalah untuk meningkatkan uh, supaya tempat tersebut itu menjadi kering. Jadi kertas dinding ini tidak akan berkulat lagi. Itu dia punya keadaan. So, cerita kertas dinding berkulat ini kita boleh kaitkan dengan diri kita sendiri. Okey. Apabila seorang tu terdedah kepada udara yang sejuk, ya, selalu sejuk. Kemudian lama dalam keadaan yang lama. Contohnya sekarang ni, orang suka pakai penghawa dingin. Ya, penghawa dingin. Jadinya kadang-kadang pasang on daripada uh, siang pun pasang, malam pun pasang. So jadinya kemudian sekarang ni suka juga anak-anak setelah lah kita panas-panas kita minum ais dan sebagainya. Jadi minuman, makanan, terutamanya minuman yang sejuk. Okey. Jadi ini menyebabkan badan kita terdedah kepada kelembapan dan sejuk yang tinggi. So jadinya ini boleh mencetuskan keadaan seperti ini kalau kita selalu terdedah kepada keadaan sejuk. Padahal cuaca di luar tu memang panas. Tapi kita membuatkan satu artificial environment ataupun persekitaran yang tiruan dan menyebabkan keadaan yang sejuk. Jadi lama-lamanya apa yang berlaku adalah kelembapan ini di dalam badan akan tinggi juga. Jadi suhu akan turun juga. Jadi ini akan berlaku menyebabkan dalam badan kita satu keadaan yang dinamakan keradangan. So jadinya satu keradangan ni memang satu yang selalu anda dengar. Tetapi berkaitan keradangan ni banyak puncanya. Tapi antara satu punca yang besar adalah keadaan di mana badan kita sejuk dan lembap. Ya. So jadinya kalau kita tak atasi, jadinya kalau kita katakan kita cuma hanya pakai baju sejuk saja, ya, kita ambil baju tebal-tebal, kita pasang kat situ, belum lagi ini tidak dapat ni. Sebagai orang kata tu, sebagai untuk penyelesaian ni kita kena cari puncanya. Jadinya bagaimana kita nak tahu selalunya faktor ataupun yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Jadinya untuk itu faktor-faktor yang sekarang ini seperti saya kongsikan tadi, orang sekarang, anak-anak kita selalu hidangkan mereka minuman makanan yang sejuk-sejuk. Bila panas lah, tengah panas, padahal badan kita boleh adjust ataupun mengikut keadaan persekitaran. Kalau panas, badan kita boleh adjust kepada panas. Tapi kita nak menyejukkan badan kita dengan cara mengambil minuman ataupun makanan yang sejuk ini. Ini amat berbahaya. Kalau dalam keadaan sedikit, tak apa. Tetapi lama kelamaan dia akan membuatkan badan kita keradangan. Ini faktor pertama, punca pertama. Kedua, pada saya yang paling tinggi adalah kita tidur dalam aircon. Jadi ini sekarang ni memang ramai di antara kita lah mempunyai rumah yang beraircon. Kemudian bila beraircon, pasti tingkap dan pintu tutup rapat. Jadi pengudaraan memang tidak ada, orang kata tidak tidak healthy lah pada saya. Jadinya keadaan seperti ini dia akan membuatkan udara di dalamnya yang sejuk itu berputar dan juga tidak health, tidak sehat juga. Kerana apa yang di situ maintain di situ juga. So ini berlaku. Jadinya saya rasa mungkin anda ada mempunyai keadaan ramai daripada kita. Inilah selalunya punca yang paling tinggi tentang masalah sejuk lembap dalam badan kita. So, ketiga adalah di mana anda mempunyai aktiviti ataupun pekerjaan yang berkaitan yang terdedah kepada air. Contohnya orang yang basuh kereta, cuci kereta, orang yang bersawah di ladang sawah, orang yang menangkap ikan, yang mana terdedah kepada air. Juga lama kelamaan ini juga
aktiviti-aktiviti ini ataupun pekerjaan seperti ini adalah menyebabkan keradangan dalam badan kita kerana sejuk badan kita menurun. Kesejukan ada, kesejukan tinggi, suhu kita menurun dan badan kita menjadi lembab secara dalaman. Dan yang keempat adalah suka main air, main hujan lah. Ini orang-orang mungkin jarang berlaku, tapi saya rasa adalah keadaan di mana orang suka. Kalau dekat Thailand memang dinamakan ada satu perayaan yang akan datang, iaitu orang mandi disembur air kan. So keadaan seperti ini pun memang tidak bagus. Tetapi antara empat ni, ini satu dua ni lah yang paling pada saya yang kerap berlaku, puncanya tinggi dalam keadaan kita yang mempunyai keadaan sejuk lembap di dalam badan. So, jadi untuk meneruskannya, mungkin kita akan mengetahui tentang satu demo, iaitu demo tentang demo ais krim Malaysia. Salah satu ais krim Malaysia pun salah satu daripada ataupun makanan atau minuman yang berais. Jadi untuk itu saya jemput Dr. Zaidi untuk mengetahui demo ini. Silakan Dr. Zaidi. Baik-baik, terima kasih Cik Mazlah. Tadi Cik Mazlah dah terangkan bagaimana sebenarnya uh, keadaan yang daripada panas bertukar kepada kita ambil makanan yang sejuk ataupun keadaan yang sejuk terus boleh mempengaruhi. Jadi untuk kita lebih faham dan juga kita boleh gunakan teknik ataupun demo berkaitan dengan Aiskrim Malaysia ini. Jadi malam ni saya nak tunjukkan ataupun nak kongsikan satu cara yang praktikal dan juga mudah di mana teknik ataupun demo ini kita boleh guna sendiri di rumah kita ataupun dekat rakan-rakan kita ataupun keluarga kita untuk tunjukkan kepada anak-anak ataupun kita sendiri betapa bahayanya makanan ataupun minuman sejuk jika diambil secara berlebihan. Dan demonstrasi ini kita boleh lihat langsung tanpa perlu kita keluarkan banyak nasihat pun. Dan biasanya bila buat sesi ini secara fizikal ataupun offline, saya akan minta peserta pegang ais batu ataupun aiskrim Malaysia yang Cik Mazdah kongsikan. Jadi pada malam ni saya dah dapatkan. Ni dia aiskrim Malaysia. Jadi untuk anda semua di online, okey, pada malam ni program Kesihatan 7/5 pada malam ini, bayangkan anda bersama anda ada satu batang aiskrim Malaysia, okey, yang baru keluar daripada peti sejuk. Warnanya pun menarik, dan rasanya pun semua pasti tahulah memang sedap dan sebagainya. Dan apabila kita mula-mula pegang aiskrim Malaysia ni, apa yang akan kita rasa? Saya dah mula pegang ni, aiskrim Malaysia ni. Apa rasanya? Pastinya akan rasa sejuk dan juga segar. Betul tak? Sama macam bila kita makan ataupun anak-anak kita makan aiskrim. Pertama kali masuk ke dalam mulut, rasanya nikmat dan menyegarkan. Tapi bila kita terus memegang aiskrim Malaysia ni lebih lama, rasa sejuk ni dah mula bertukar jadi tak selesa. Betul tak? Sekarang ni semua saya dah rasa dah. Rasa tak selesa dah. Dah kena lepas-lepaskan sikit. Sebab apa? Rasa dia tak selesa. Rasa sejuk tu rasa macam semakin menusuk ke dalam kulit. Ke dalam kulit. Saya dah mula lepas-lepaskan dah. Sejuk baru keluar ni daripada peti ais. Okey. Dan kalau kita tahan lebih lama lagi, apabila kita pegang ni, kita pegang lebih lama lagi, rasa ini akan bertukar menjadi sakit. Sampai ada perasaan ingin lepaskan aiskrim Malaysia ni. Ini sebenarnya yang kita semua kurang sedar, anak-anak kita tak sedar. Mereka rasa nikmat sekejap je apabila ambil makanan yang sejuk, aiskrim Malaysia ni. Tapi selepas tu sebenarnya badan kita semua, badan mereka kanak-kanak ni terpaksa tangguh kesan sejuk itu dari dalam. Sekali saya dah lepaskan dah sikit, memang saya sakit dah. Okey. Dan kalau kita teruskan pegang aiskrim Malaysia ni, tangan akan mula rasa kebas dan rasa sejuk tu dah mula rasa sampai ke tulang-tulang dah. Dan bila dalam situasi kita makan ataupun minum minuman sejuk seperti aiskrim Malaysia ni, ini adalah proses yang berlaku dalam badan kita.
badan kita terpaksa kerja keras untuk panaskan kembali organ yang telah disejukkan oleh minuman ataupun makanan yang sejuk seperti aiskrim ni. Okey. Dan kalau betul betul kita semua tak tahan, kita boleh lepaskan aiskrim Malaysia ni. Tapi bayangkan kalau kita sendiri ataupun anak-anak kita sendiri makan makanan yang sejuk seperti aiskrim Malaysia ni, apabila ia dah masuk ke dalam perut, boleh ke kita nak lepaskan macam ais yang kita pegang tadi? Ais, kalau kita pegang ais tu, kita boleh lepaskan. Tapi bila dia dah masuk ke dalam, macam mana kita nak mengatasi? Pastinya tak boleh sebab dia dah masuk ke dalam tubuh badan kita. Badan terpaksa proses dan juga menanggung beban sejuk itu tadi. Seperti yang saya katakan tadi, badan akan bekerja keras untuk ah, meregulate ataupun meningkatkan suhu badan supaya dapat mencerna makanan yang sejuk itu tadi. Dan menariknya, kalau kita pegang terlalu lama aiskrim Malaysia ini, tangan kita akan rasa panas pula. Ha. Kenapa boleh terjadi kalau kita pegang sampai akhirlah kita tahan rasa sakit tu sampai rasa sakit tu, ha, akhirnya dia akan rasa panas. Ini kerana badan kita akan cuba hasilkan haba untuk melawan rasa sejuk yang melampau tu. Sama juga apabila kita makan makanan yang sejuk, badan kita akan gunakan tenaga untuk memanaskan kembali perut. Dan selepas kita lepaskan ais, selepas rasa panas tu, biasanya tangan akan rasa gatal. Ini sebenarnya adalah reaksi normal tubuh kerana kerana apa? Ha, kerana saraf dan juga peredaran darah cuba kembali stabil selepas kesejukan yang melampau. Jadi sebenarnya bayangkanlah proses yang berlaku pada tangan tadi sebenarnya sama dengan apa yang berlaku dalam perut kita setiap kali kita minum minuman yang sejuk ataupun makan aiskrim Malaysia ni. Okey, perut akan jadi uh, sejuk. Darah terpaksa dialihkan ke perut sepenuhnya untuk panaskan semula organ-organ penting. Dan inilah yang menyebabkan kita akan kadang-kadang kita boleh rasa seperti sakit kepala, sakit perut disebabkan aliran darah ke sana, dan juga boleh juga jadi sakit sendi ataupun badan kita menjadi lemah apabila mengambil makanan-makanan yang sejuk ini. Tapi malangnya, bila dah masuk ke dalam perut, sejuk itu tidak boleh dikeluarkan kerana badan terpaksa menanggung kesan ataupun kalau berterusan kalau kita amalkan pengambilan ataupun dalam cuaca sejuk sekalipun, ia boleh melemahkan sistem imun badan kita dan menyebabkan badan kita mudah jatuh sakit. Jadi, ini adalah teknik ataupun demo berkenaan dengan Aiskrim Malaysia di mana kita boleh tunjukkan kepada rakan-rakan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kadang-kadang bukan mereka tak nak dengar nasihat sebenarnya. Tapi bila mereka alami sendiri, pegang benda sejuk seperti Aiskrim Malaysia itu tadi, barulah mereka faham. Dan lebih mudah ingat pengalaman ini. Kalau pegang ais pun sakit, apatah lagi kalau masuk ke dalam badan, dia boleh menyebabkan badan kita jatuh sakit. Itulah bagaimana dengan satu demonstrasi mudah yang menggunakan aiskrim yang sangat terkenal iaitu aiskrim Malaysia diberi nama, kita boleh faham bagaimana kesejukan ini boleh mempengaruhi kesihatan kita. Jadi, saya serahkan kembali kepada Cik Mazhar supaya dapat meneruskan topik kita pada malam ini. Silakan Cik Mazhar. Terima kasih Dr. Zaidi. Kalau kita nampaklah bila kita buat satu demo, ini demo ni boleh kita buat di dalam home party, ya, di mana kita buat home sharing selalunya. Dan bila cerita, bila kita buat ni, selalunya kita akan jemput mungkin anak-anak, ya, yang ada dekat situ, pegang, ambil aiskrim tu, pegang. Jadi macam mana kan? Jadi kalau bila Dr. Zaidi cerita tadi, mungkin anda tak ada rasa dia punya sebab apa, anda pegang. Oh, betul. Bayangkanlah kalau kepala anda pegang sendiri, ya, nak pegang air batu. Kalau kita cari ambil untuk pergi pasar, nak ambil pilih-pilih udang ke pilih-pilih sotong ke kan dari air batu itu pun dah rasa macam macam satu macam tebas kita punya tangan kita ni kan.
cepat-cepat kita akan cari air untuk orang kata tu untuk memanaskan kembali. So dalam demo memang kita kaitkan dengan keadaan. Ini bukan demo ni bukan sesuatu yang remeh. Kalau kita ni sebenarnya ini memang keadaan yang berlaku dekat Malaysia sendiri ataupun di kawasan di orang kata tu di keadaan di mana kita sekarang ni mempunyai suasana yang cuaca yang panas. Jadinya selalu orang buat adalah untuk mencari minuman, terutamanya minuman yang sejuk-sejuk untuk menyejukkan badan. Tetapi sebenarnya ini tidak bagus untuk kesihatan. Jadi now sebenarnya bila kita cerita pasal darah, ya, kita kesihatan darah, apabila kita mempunyai sindrom sejuk lembab ini, darah menjadi sejuk. Bila darah menjadi sejuk, seperti Dr. Zaidi kata, rasa kebas dan sebagainya, jadinya antara yang berlaku adalah saluran darah tu akan mengecut. Dalam bahasa, biasanya kita pada dalam bahasa Inggeris, dia contract. So, bila dia kecut, jadinya dia akan, kalau nampak dekat sini, ini di mana saluran darah yang biasa, normal. Di mana kalau anda nampak dekat sini, pengalirannya ke jari-jari. Kalau kita, bukan saja di jari, tapi di bahagian contohnya di hujung kaki, di jari-jari kaki. Ya. Kalau anda nampak di sini. Tetapi apabila darah menjadi sejuk, saluran darah ni akan mengecut. Jadi dia mengecut, dia akan sejuk. Jadinya dekat bahagian-bahagian yang jauh ni, dia akan menyebabkan dia tidak mencukup darah mengalir itu macam dia ada sekatan-sekatan disebabkan saluran darah itu mengecut. So jadi pergerakan darah ni, ya, jadi pergerakan akan menjadi lambat. So, anda tahu bahawa aliran darah ni penting ke seluruh organ dalam badan kita. Kalau pergerakan lambat, so jadi organ-organ ini tak dapat sumber-sumber makanan yang seharusnya dibawa oleh darah tersebut. Lambat untuk mendapat makanan. Lambat untuk membuat tindak-tindak balas. Lambat enzim kita dapat bergerak ke situ. Jadinya keadaan seperti ini akan menyebabkan keadaan organ-organ. Nanti kita akan kita akan berkongsi apakah organ yang boleh terjejas apabila kita mempunyai keadaan di mana sejuk dan lembab. Okey. Jadi ingatlah, faktor utama adalah makan makanan yang sejuk, terdedah dengan keadaan yang sejuk dan juga pakai aircon. Itu yang paling tinggilah yang selalu saya rasa ramai daripada kita melakukannya. Okey. Kenapa saya katakan ini? Kita lihat tentang suhu badan. Kita tahu bahawa suhu badan selalu kita belajar pun dulu bila masuk dekat dalam body temperature, kita masuk dekat mulut kan, dia akan cakap 37 darjah Celsius adalah suhu yang normal. Okey. Tapi kalau dia rendah sikit 36.5 masih okey. Sistem imun amat kuat. Masa itu bagus. Jadinya Dr. Zaidi ada beritahu kalau terlalu rendah, imun dia akan affected kan atau terkesan. Okey, bila dia 36 darjah Celsius, mak dia makin kurang. Jadi makin kurang. Jadinya ini sudah start kelembapan badan akan suhu akan turun. Jadi badan menjadi sejuk, kelembapan akan tinggi. So kita keperlukan untuk tingkatkan suhu badan, cara pemanasan untuk melawan kesejukan ini. Jadi badan kita akan try untuk fight untuk memanaskan badan. Kemudian apabila kita 35.5 kesejukan kelembapan. So jadinya dalam jangka masa yang panjang ni, kalau kita dalam keadaan seperti ini, fungsi perpeluhan menurun, gangguan pada sistem saraf otonomi pun terkesan, saraf kita terkesan. Kemudian kita mempunyai keadaan di mana kita hypersensitif, kita ada mempunyai risiko untuk kematian juga. Okay, kemudian 30, suhu di mana 35 darjah Celsius. Di sini keadaan di mana sel kanser paling aktif. So jadinya makin suhu kita menurun, so that's why kita kena jaga, sebab bila suhu kita turun, kalau kita minum ais pergi kat ini, jadinya kita terdedah kepada sel-sel kanser ini kerana dia activate. Okey, kemudian kita lihat pula 34 darjah Celsius. Suhu badan di mana keadaan sempadan hidup dan mati bagi orang akan rasa macam rasa lemas, okay?
Kemudian 33, ini suhu badan seorang yang terperangkap di gunung pada suhu yang sejuk. Mungkin kalau pergi ke terlalu tinggi kan. Mungkin juga kalau pergi KK nanti anda mendaki, bagi orang yang dapat flight pergi Kundasang kan, pun berhati-hati juga. Jadinya keadaan seperti hampir beku sebelum hampir beku, dan ini boleh menyebabkan kalau pada altitude yang tinggi, ya, dia akan menyebabkan kita rasa macam berhalusinasi, macam kita nampak apa-apa juga. Okey, kemudian 30 dah koma lah kan, dan kemudian 27 adalah suhu mayat. So now bila saya katakan tadi, hari, kalau anda nampak gambar di sini, di mana kalau kita scan kan menggunakan suhu haba, dan yang paling panas adalah di bahagian tengah ni. So ini paling 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 panas. Kalau dia dah start sejuk, anda lihat kat sini, tangan dah sejuk dah. Kaki dah sejuk dah. Ini dalam keadaan bila kalau kita ini lagi itu. Sepatutnya bagus kalau dalam keadaan semuanya warna paling-paling kurang pun warna kuning lah. Tapi tadi pada awal saya tunjukkan tentang masalah di mana bila anda minum satu yang sejuk, tiba-tiba ada brain freeze, ya. Jadinya otak kita pun dalam keadaan yang mana suhu yang paling tinggi lah, dalam keadaan yang kalau tu yang paling-paling tahap yang tinggi, yang bagus, mana kita nampak pada keadaan merah. Tetapi bila brain freeze, dia mungkin akan dalam keadaan kuning ataupun biru. So itu satu keadaan yang tak, kerana kita punya brain ni dia memang perlukan, orang kata tu, pengaliran darah yang cukup untuk badan kita. So itu kaitan untuk melihatkan bahawa suhu badan kita boleh menyebabkan atau menentukan kesihatan kita. So now kita nak tahu, bila cari cerita pasal suhu ni, mungkin anda tak rasa lagi takut. Jadinya kita sambung cerita. Memang pun setiap daripada keadaan seperti ini, dia ada mempunyai tanda-tanda ataupun signal. Badan kita ada kasih signal. Jadinya untuk sindrom sejuk lembap ni pun, badan kita ada signal. Dan signal-signal ini mungkin ada berkait rapat dengan keadaan situasi badan yang lain, ya. Sebab saya beritahu 7 elemen ni kadang-kadang dia punya simptom ada dalam tempat-tempat yang lain ataupun topik-topik yang lain ataupun dalam keadaan darah yang lain. Tetapi ini memang berlaku. Jadi mungkin anda mempunyai tanda ini, tapi kalau anda mempunyai tinggi tanda ini, jadi ini menyebabkan signal dalam badan kita, kalau dan signal dalam sejuk lembap ni tinggi, ini menunjukkan situasi keadaan badan kita perlu kita naikkan suhu kita. Okey, kenapa? Kalau kelembapan tinggi, suhu kita rendah, dia akan menyebabkan keradangan. Jadinya apa itu keradangan? Nanti kita akan kupas. Tetapi mula-mula saya nak tanya dengan anda, adakah anda mempunyai masalah ini? Tanda-tanda ini. Pertama, adakah anda sering sakit kepala? Okey. Adakah anda mempunyai masalah kepas pada bahagian kepala? Rasa macam stiff saja, rasa itu. Kemudian adakah mata anda kering? Adakah telinga terasa lembab? Selalu anda korek telinga dan anda rasa macam dia ada sticky-sticky dekat situ. Okey. Okey, adakah hidung anda selalu tersumbat? Sering bersin? Adakah hidung anda sering berhingus? Adakah radang pada hidung? Merah aja macam itu kan. Kemudian adakah sesama anda suka sebut? Oh, ini keadaan anda nampak, kepala ni semua dekat bahagian kepala. Dan juga ini di hidung. Kemudian adakah kita terus pula kepada mulut kita kan? Tekak. Adakah tekak kita gatal? Rasa-rasa macam selalu dah gatal atau tidak? Adakah tekak kita rasa sakit tak? Adakah sering batuk atau tak? Okay. Adakah kita banyak kahak, terutama belah pagi? Terutama bila anda tidur dalam aircon, tiba bila pagi je bangun untuk solat ataupun untuk bangun pagi, tiba bunyi rasa macam ada ketulan yang anda akan bunyi untuk mengeluarkan kahak tersebut. Adakah anda suka bernafas? Adakah anda mempunyai masalah asam mulut? Adakah anda rasa dada anda sakit? Dada anda sakit. Okay. Jadi itu antara. Okay, apa lagi? Ke-17. Adakah tangan dan kaki anda sering berpeluh? Jadinya kita tengok. Jadi anda cek diri anda sendiri. Sebab kita ini senang saja. Kita boleh orang kata tu cek badan kita melalui orang kata semakat diri sendiri. Okay, adakah tangan dan kaki anda sejuk? Ya. Kemudian adakah tangan kaki anda rasa panas juga?
Jadinya kejap sejuk, kejap panas. Kalau terlalu panas pun tak bagus, adakah sejuk. Sebabnya seperti kata Dr. Zaidi, badan kita akan cuba memanaskan badan. Jadinya paling tempat yang anggota yang selalu nampak cepat untuk cepat naikkan panas adalah untuk tangan dan kaki. Okey, adakah tangan kaki anda kebas? Juga adakah anda mempunyai masalah urat varikos di mana urat timbul terutama di belakang betis anda? Okey. Adakah anda masalah selalu sakit sendi? Adakah anda mempunyai masalah sakit bahu? Ya, adakah anda mempunyai masalah sakit leher? So, ini antara keadaan di mana apabila darah tidak lancar, tadi bila saluran darah itu mengecut, jadinya keadaan-keadaan di mana yang mempunyai orang kata tu sendi-sendi, di mana ada yang mana itu dia akan rasa cepat sakit. Ya. Okay, apa lagi? Adakah anda sakit pinggang? Okay. Adakah anda kerap kencing malam? Kerap kencing pada waktu malam. Okay. Kemudian kita pergi pula di bahagian perut dan usus ni. Adakah anda masalah sembelit? Adakah najis anda orang kata tu dalam bentuk orang kata ini satu keadaan yang mana selalunya bagus untuk bentuk macam pisang. Tapi ini tak dapat dibentuk seperti pisang. Okay. Adakah najis anda cair? Keluar aja kan? Okey. Adakah anda mempunyai kolesterol ataupun lemak yang tinggi? Adakah anda tekanan darah anda tinggi? Adakah gula darah anda tinggi? Okey. Bagi wanita pula, adakah anda sakit ketika datang haid? Ya. Adakah jumlah haid anda sedikit? Ya. Adakah tempoh haid anda lama? Okay. Adakah anda mempunyai keadaan di mana lewat datang haid? Selalu patutnya keadaan yang anda dah target hari ini, tapi dia lambat. Okay. Adakah bila datang haid, darah haid itu berketul? Ya. Adakah anda mempunyai masalah hiperplasia payudara di mana bengkak dekat buah dada, di keadaan seperti ini? Dan juga adakah anda sakit pinggang ketika haid, datang haid? Ya. So ini antara tanda-tandanya. Okay. Dan kemudian untuk bahagian usus juga, perut juga, sambung balik, perut, adakah anda rasa selalu ada mempunyai perut rasa kembung aja? Adakah anda perut berasid, mempunyai asid yang berlebihan? Selalu rasa macam pedih dekat ulu hati. Adakah anda selalu mempunyai sakit perut gastrik? Ya? Adakah anda mempunyai masalah pencernaan? Ya? Jadi dekat sini selalu keluar angin, selalu kentut dan sebagainya. Kemudian rasa memulas-mulas. Ya? Adakah anda mempunyai berat badan yang berlebihan, obesiti ataupun gemuk yang berlebihan? Okey, itu di antara keadaan bila kita lihat kepada bahagian usus dan juga perut kita. Kemudian, adakah anda mempunyai masalah kulit gatal? Adakah anda mempunyai eczema? Adakah anda mempunyai alhan ataupun alergik kepada sesuatu? Contohnya makanan laut anda tak boleh makan, keadaan-keadaan di mana ataupun berdebu dan sebagainya anda tak boleh, terlalu cepat sensitif. So, jadi ini kita tandakan ataupun anda tengoklah berapa. So, yang kesembilan adalah adakah anda mempunyai lipoma iaitu benjolan di mana ketolan lemak berbonggol di mana-mana bahagian badan anda. Kemudian adakah kelenjar limfa bengkak? So kelenjar limfa ni selalu dekat sinilah, dekat bahagian kita punya bawah ketiak kita sampailah ke buah dada, sampai dekat bahagian ari-ari dekat sini pun keseluruhan. Kemudian di bahagian peha dia ada tempat-tempatnya. Jadi kelenjar limfa bengkak. So anda nampak dekat sini panjang saya cerita, tapi dengan keadaannya anda nampak 50 simptom yang anda boleh tahu ini berkenaan dalam keadaan di mana kemungkinan anda mempunyai sejuk lembap yang berlebihan. Sindrom sejuk lembap yang berlebihan. Adakah ada masalah ini akan ini? Sebab saya beritahu kan bahawa ia boleh menyebabkan keradangan. So jadinya bagaimana kita nak tahu tentang ini, kita memang ada dalam keadaan di mana kita ada satu jadual semekan kesihatan kendiri yang kita ajar di dalam kursus, dan ini boleh anda gunakan. Kalau anda tak dalam kursus pun anda dapat carikan, dapatkan informasi ini, boleh anda dapat melalui online PDF lah, boleh minta daripada Dr. Zaidi dan anda boleh test sendiri badan anda keadaan mana. Dan kemudian ada jawapan yang paling tinggi, anda boleh mesej pada Dr. Zaidi untuk memberikan penerangan sedikit supaya anda tahu tentang permasalahan diri anda dengan cara senang saja, jadual semakan kesihatan kendiri. So dah tahu
tentang tanda-tanda yang body kita, badan kita, tubuh kita kasih signal, warning kepada anda keadaan di mana sekiranya sejuk lembab ini tinggi. Sejuk badan kita sejuk, kesejukan yang tinggi, kelembapan yang tinggi. Okay. Now, komplikasinya. Apa berlaku kalau kita buat aje? Kita kita ambil indah. Masih juga tidur dalam aircon, masih juga minum dengan sejuk, masih lagi terdedah kepada cuaca yang terlebih lah. Dengan ini kita tak ambil indah kerana mungkin anda kata kita panas. Dekat Malaysia ni panas. Ui, bila panas orang panggil panas lit-lit kan? Panas lit-lit. Jadinya apa salahnya? Sejuk sedikit. Okey, kita lihat komplikasi. So badan kita semua ni berbeza antara satu sama lain. Jadinya ada yang lebih orang kata tu daya tahan badan kita, daya kekebalan badan kita kuat. Maknanya kita ni orang kata tu inner strength tinggi. Tapi ada di antara kita yang mempunyai inner strength kita rendah. So now saya nak kongsikan dengan anda tentang apakah organ-organ yang berkaitan yang menyebabkan dia akan rosak sekiranya anda tidak jaga tentang orang kata tu kesejukan, kelembapan dalam badan sekiranya ia tinggi. Okey. Kita punya badan ni mempunyai organ-organ dalaman kan. Jadinya kita akan anda lihat kepada kat mana untuk menaikkan kepanasan suhu badan kita. Kat mana organ-organ yang paling penting untuk memanaskan badan kita. Pemanasan ini akan melalui darah. Kerana darah yang akan pergi kepada meningkatkan suhu. Tapi ataupun di mana dia punya sumbernya adalah di bahagian tengah, di mana dekat sini adalah dia perut, di mana spleen kita, dan juga dekat pankreas kita. Ini keadaan di mana dia memanaskan bagi kita. Start daripada itu. Kemudian dia akan push ke dekat atas, di mana di jantung kita dan juga di paru-paru kita. Kemudian kepanasan ini akan kita tarik untuk pergi ke kepala dan kepada otak kita. So dia akan push ke atas. Inti pembantuan. Sekiranya kita akan sejuk, kita langsung untuk pasang menyejukkan. So di efek ke seluruh organ kita. Kemudian di bahagian bawah pula. So jadi the middle burner ni dia akan push kepada bahagian bawah, iaitu di mana dia akan kekotoran ataupun orang kata tu kesejukan ini boleh dipush di bahagian bawah melalui pembuangan air kecil dan pembuangan air besar juga kan kesejukan ni. So ini akan berlaku di dalam usus besar. Usus besar, dan kemudian dia juga dalam usus kecil kita, dan juga di dalam pundi kencing kita, dan juga di kidney kita, di bawah pinggang kita. So sehinggalah kita akan push melalui pembuangan air besar atau pembuangan air kecil. So anda nampak dekat sini berapa banyak organ yang berkaitan. Sebab daripada mula sikit-sikit, katakan tadi bila saya cerita tentang pada awalnya kalau hidung anda mula tersumbat dan sebagainya kan. So dia akan efek juga di bahagian kepala ni, di push ke atas. So jadinya mula anda akan rasa bersin dan sebagainya. Dan keadaan ini di mana kesejukan dalaman badan kita start rosak-rosakkan organ-organ dalaman kita. So yang penting kita nak organ dalaman kita ini dalam keadaan suhunya yang membantu, bukan membebankan organ-organ tersebut. So now, tadi saya beritahu kan tentang ni. Makin lama, dia akan merosakkan bahagian kepala kita. So, paling-palinglah sakit kepala dan juga migraine. So, this other thing. Sebab contraction, kita punya saluran darah yang mengecut itu. So, dekat sini. Mungkin juga efek kepada brain kita ataupun otak kita. So, ini bahagian kepala. Okay, kedua, paru-paru. Jadi kan, bila dia dalam keadaan yang sejuk, selalunya orang akan dapat boleh jadikan keradangan paru-paru. Keradangan paru-paru. Orang panggil pneumonia lah. Kadang-kadang bila paru-paru sudah radang, dia akan kumpulkan air pula. So bila kumpulkan air terkumpul dekat situ, dia boleh menyebabkan jangkitan. So itu yang Dr. Zaidi kata boleh menyebabkan imun kita akan menjadi rendah. Keradangan di paru-paru, keradangan di kepala, kemudian keradangan di jantung. So apabila jantung kita radang di bahagian jantung ini, so jadinya pam darah ni, pengaliran darah yang dipam di jantung ini untuk dialirkan lagilah mempunyai permasalahan kerana jantung kita sudah menjadi radang. So apa lagi?
bahagian perut dan usus. Dan akhirnya seperti bila kita lihat terutamanya bagi sekarang ni, di mana kanser usus, kanser perut di Malaysia, di orang kata tu Southeast Asia lah, di bahagian-bahagian Asia Tenggara ni tinggi sebab kita lihat bagaimana pemakanan, selain pada makanan yang luar biasa, pemakanan yang jenis sejuk juga ya, dan ini meningkatkan orang kata tu keaktifan kanser. Sebab tu kanser kolon amat tinggi seketika ini. Okey, dan ia efek juga kepada organ peranakan. Sebab tu tadi panjang signal-signal yang berkaitan dengan masalah haid wanita kan. Jadi juga dalam masa kita perkongsian dengan tim orang kata tu graduan-graduan khusus perunding kesihatan, Dr. Zaidi ada beritahu ya, kalau orang head selalunya memang recommendkan orang kata tu heat pad ataupun pemanas ya, atau pad pemanas, diletakkan air dalam botol ataupun dalam bekas uncang plastik tu yang besar tu, disuruh letakkan di bahagian ari-ari dekat situ kan, dekat abdomen kita, supaya untuk memanaskan. Kerana kalau di bahagian kecut, dia akan efek berbagai-bagai jenis sikit. Contohnya, yang terakhir yang kita akan menyebabkan masalah kesuburan ya, keadaan. Walaupun memula tak, kita akan efek keperluan. Bukan saja wanita, saya nak beritahu, bukan saja wanita. Untuk lelaki pun, masalah keradangan ini boleh menyebabkan keradangan prostat. Ya, keradangan prostat. Jadi pembuangan air kecil yang kerana prostat membengkak ya. Dan apabila prostat membengkak, dia akan menyebabkan susah untuk pembuangan air kencing menitis dan sebagainya. Dan dia juga boleh menyebabkan juga masalah kesuburan bagi lelaki. So organ peranakan efek juga kalau kita tidak jaga dengan betul, kita tidak jaga betul. Dan akhirnya antara lagi adalah sistem limfa kita tadi. Sistem limfa adalah berkaitan dengan sistem daya kekebalan kita. Ini yang tadi saya beritahu, kat sini pun ada leher, ada di bahagian ketiak kita ada ya. Kemudian di bahagian dada, kemudian di tengah, di bahagian itu sampai kemudian di bahagian hari-hari ya. Untuk lelaki dan wanita pun sama juga, sampai di peha dan sebagainya. Jadinya ini kalau anda tahu limfa atau sistem limfa ini adalah sistem yang berkaitan dengan daya imun kita. So akhirnya sebab tu Dr. Zaidi beritahu, kalau lama-lama keradangan ni tak kita jaga, jadinya memula dia efek kesan-kesan. Akhirnya imuniti kita akan menjadi terancam. Jadi kita akan terdedah kepada pelbagai jenis masalah. So, dah tahu komplikasi ini bukannya sesuatu yang remeh-temeh. Dangerous lah pada saya. Jadi sekarang bagaimana kita nak ini? So kita bagaimana untuk menghilangkan sindrom sejuk lembap ni? Iaitu bagaimana kita meningkatkan suhu yang sejuk ini, ya. Kita naikkan suhu darah kita menjadi suhu yang sihat, yang betul-betul bertenaga, ya, suhu bertenaga. Jadinya untuk meningkatkan suhu darahnya, bagaimana kita nak buat? Adakah kita boleh gunakan salah satu daripada caranya menggunakan makanan kesihatan? Okay, bagaimana kita nak lihat kepada makanan kesihatan CNI? Adakah makanan kesihatan CNI boleh membantu ataupun tidak? So now kita ini. Okay, untuk sarankan produk, apakah produk yang dapat membantu menaikkan suhu badan kita atau suhu darah kita? Pertama, kita kena cari produk yang dapat meningkatkan metabolisme. Kerana bila ada meningkatkan metabolisme, dia akan memberikan tenaga. Maknanya dia ada satu keadaan di mana pembakaran dalaman berlaku. Jadinya metabolisme ni kita kaitkan dengan pembakaran dalaman. So, bila pembakaran dalaman itu akan berlaku, kita akan mendapat tenaga, dan selain daripada mendapatkan tenaga, dia akan meningkatkan kepanasan suhu badan kita. Itu nombor satu. So, anda boleh imagine tak apa produk CNI yang dapat membantu meningkatkan metabolisme? Itu satu. Kedua, produk yang boleh melancarkan peredaran darah. Ini sebagai susunan. Dan untuk melancarkan peredaran darah. Tadi kita beritahu kan, bila dia mengecut, jadi darah dapat tidak berjalan dengan lancarnya. Okay. Jadi kita cari produk yang melancarkan peredaran darah. Mungkin anda dapat tahu apa produk lagi. Pastinya anda akan tahulah. Jadinya, ketiga, produk yang memelihara fungsi darah dan juga organ berkaitan. Tadi kita tahu kan panjang organ-organ yang mempunyai kesan yang terkesan lah
terbeban kalau suhu dalam badan kita rendah, ya. Kelembapan dalam badan kita tinggi. So jadinya kita nak pulihkan organ berkaitan tersebut. So kita cari produk yang dapat memulih fungsi darah dan juga organ yang berkaitan. Dah ada fikir apa produknya? Ada nak try? Nak type dekat dalam chat box? Kita sama-sama mungkin teka-teka. Kalau anda tak ada salah dan tak ada betul kerana ini makanan kesihatan, kita sama-sama belajar. Nak try? Saya belum lagi dapat nampak apa yang anda tulis. Saya harap anda ada tulis lah. Kalau penat saya bercakap, ada orang dengar, ada respon. Okey. Jadinya sudah bersedia? Satu produk pun tak apa, tuliskan di situ. Kalau nak ada yang boleh kata dua produk. Kalau nak katakan ada tiga produk, tiga produk. Kisah, tuliskan. Okay. Now kita lihat apa produk dia. Pertama sekali, pasti anda akan kata, lah Cik Mazlah, Cik cakap pasal produk ni aja. Okey. Kenapa saya nak cerita tentang produk ni? Okey. Iaitu produk orang kata ibu, kata the king of kita punya produk suplemen kita. Okey. Kerana dia mempunyai keadaan di mana mempunyai tugas yang pelbagai. Sebabnya enzim dengan leaf ni, dia pemangkin tugas organ, dia pun pemakin supaya organ kita dapat bekerja dengan lebih bagus, dan juga dia pemangkin kepada makanan kesihatan kita makan. So katakanlah kita makan royal jelly katakan. So kita makan royal jelly bersama enzim. So kesan royal jelly itu akan lebih tinggi kalau kita makan dengan leaf. Jadinya ataupun life enzyme. Jadi itu sebabnya saya akan cerita pasal life enzyme dan leaf ni. Dia produk yang kata tu orang number one lah, kili produk lah saya. Okey, dia punya, okey, anda tahulah 6+3 ni, penguraian makanan, penguraian toksin, mencuci darah, anti-inflamasi, antioksida, antibakteria, antivirus, pembinaan penghasilan sel yang baru, mengawal atur untuk memelihara. Okay. Kemudian untuk leaf, tambah pula lagi. Yang ini sebab leaf dengan life enzyme, orang asyik tanya apa perbezaan. Antara satu daripada perbezaannya, leaf ni ada mempunyai tambahan kesan dia, iaitu kesihatan usus yang lebih tinggi, kesihatan hati dan kesihatan darah. Okay. Anda dah tahu ni ya. So, bagaimana dibantu? Jadi leaf dengan life enzyme bagaimana dia membantu dalam meningkatkan suhu badan ataupun dalam itulah ada suhu badan ni. So now kita lihat. Okay. Pertama, kita tahu tadi bahawa enzim ataupun leaf dia ada mempunyai fungsi mengawal atur sistem dalaman. So jadinya apabila dia mengatur sistem dalaman ini, dia akan masalah yang menyebabkan masalah metabolisme, mungkin tidak, badan kita tidak dapat bekerja ni, dia akan pulihkan. Bila pulih ni, metabolisme akan naik semula, tinggi. So jadinya apabila metabolisme ini tinggi, so dia akan memberikan tenaga kepada badan kita. Jadinya metabolisme. Kedua, anda tahu bahawa leaf dengan life enzyme mempunyai masalah penguraian makanan. Jadi makanan akan dipecahkan menjadi ataupun orang kata diuraikan menjadi lebih halus. Setiap kali penguraian berlaku daripada bentuk yang kompleks kepada yang lebih halus ini, dia akan membakar, pembakaran tenaga. Bila pembakaran tenaga ini berlaku, maka dia akan menyebabkan orang kata tu ada perkataan pembakaran. So jadinya dia akan meningkatkan suhu badan. Ketiga, dia enzim dan leaf ni memulih sel yang rosak. So jadinya, dan kalau kita tahu tadi organ-organ yang banyak tadi yang kita tahu dia mungkin terkesan disebabkan kita punya darah sejuk. Jadinya dia dapat membantu sel baru yang sihat. So ini dia kesan bantu untuk kesihatan darah dan juga organ-organ yang terkesan. Dalam badan kita ada 78 organ. Tadi saya cuma cerita yang penting yang berkaitan dengan suhu badan kita ya. Okey. Kemudian apa lagi? Dia memberikan tenaga. Jadi fungsi darah selain itu dapat melancarkan peredaran darah. Okay? Dan kemudian dia juga mempunyai enzim fibrinolytik, iaitu satu jenis enzim yang dapat membersih dan mencairkan darah. Okay?
Seterusnya yang keenam, dia ada mempunyai anti-inflamasi. So tadi kita tu anti-inflamasi adalah anti kerandangan. So tadi permasalahan ini, apa-apa dia akan menyebabkan kerandangan. So orang kata tu fungsi enzim yang penting dalam membantu dalam sindrom sejuk lembab ni adalah dia membantu untuk mengurangkan kerandangan dalam badan kita yang disebabkan oleh kesejukan ni, dan juga antioksida. Jadi saluran darah kalau tidak orang kata tu macam tidak ke atau tak sensitif, tidak melancarkan, jadinya kadang-kadang dia beku kan. Jadi saluran darah pun menjadi stiff ataupun menjadi kaku atau mengeras lah. Jadinya antioksida ni dia melembutkan semula. So jadi anda nampak dekat situ, enzim saja dah mempunyai fungsi. So jadinya, adakah anda mau ambil enzim secara penjagaan, anda ambil 2 stick, jadi sebelum sarapan ataupun sebelum tidur. Kalau secara terapi, anda boleh makan 4 stick sebelum sarapan, makan tengah hari, makan malam dan makan dan sebelum tidur. Okay. So ini secara untuk enzim. So ada produk lain. Okay. Produk lain saya nak kongsikan adalah permata suri untuk wanita lah. Jadinya untuk penjagaan 2 sudu, 2 sudu anda makan 2 kali, jadi 2 kali. Okay, pertama untuk melancarkan darah. Pasti ya, sebab dia ada mempunyai herba-herba yang pelbagai, ada 13 jenis kan, semua dekat situ. Kemudian dia ada kurma, dia ada honey lagi, dan apa lagi banyak dekat situ. Yang mana dia boleh memang kesan untuk pengaliran darah, melancarkan badan darah, juga membekal tenaga. Okay. So selain daripada meningkatkan metabolisme. So dalam situ juga dia ada mempunyai B kompleks yang rilekskan saluran darah. Ya? Saluran darah tadi seperti saya katakan tadi, juga dia membantu. Kalau leaf tadi ada untuk antioksida, yang ini pun dia ada mempunyai B kompleks yang dapat rilekskan saluran darah. Dan tadi antara keadaan di mana permasalahan yang boleh keradangan ini berlaku kalau dalam kita punya organ peranakan, dia boleh efek pada kesuburan dan juga masalah haid tadi ya. So jadi permata suri pun membantu dalam keadaan seperti ini. Kalau situ. Okay. So ini untuk wanita. Jadi untuk lelaki pula. Viagra, penjagaan kalau anda makan 2 tablet untuk terus makan sekali ya. Tapi kalau terapi boleh anda doublekan dosage dia. Okey. Sama juga dia dapat melancarkan peredaran darah, dia ada herba-herba di dalamnya kan. Apa orang kata tu, hali hitam. Sekarang memang hali hitam pun salah satu daripada keadaan di mana dapat membantu dalam kesihatan lelaki juga kan. Okey, benar-benar membekalkan tenaga dan stamina, meningkatkan metabolisme dan juga kesuburan. So itu yang kalau kita lihat dekat sini, adakah permasalahan-permasalahan ini boleh dibantu dengan produk ini? Yes. Ya. Kemudian kita lihat pula produk yang memang anda memang tahulah, iaitu Royal Jelly. Anda tahu bahawa Royal Jelly ini memang makanan lengkap yang mempunyai nutrisi yang lengkap. So jadinya dia mempunyai sumber tenaga yang bagus, maknanya untuk kita sebagai orang kata basic nutrisi. Untuk mengambil penjagaan, secara penjagaan, anda makan 1 sachet 2 kali sehari. Okey. Dalam keadaan yang juga, Royal Jelly membantu dalam penyerasan hormon. So bila hormon kita bagus, so jadinya dia akan untuk dapat membantu dalam suhu badan kita juga. Ya. Kemudian dia membantu dalam untuk fungsi otak kita. So jadinya tadi kalau apa yang berkaitan dengan sakit kepala dan migraine dan sebagainya, dalam keadaan itu boleh. Jadi kita membantu dalam menggunakan Royal Jelly pun boleh. Jadi disebabkan oleh keradangan yang kita dapat kurangkan. Kemudian kesuburan. Anda tahu bahawa di dalam Royal Jelly ada mempunyai bahan 10-HDA. Oh sorry, unsur 3R. 3R. Jadi itu ada unsur di mana menceritakan tentang kesuburan. Kemudian akhir juga Royal Jelly mempunyai fungsi untuk membantu regenerasi sel, jadi sel yang baru. Tadi bila kita lihat tentang sekiranya tentang orang kata tu sel yang tidak sihat yang berkaitan dengan sel kanser kan. Jadinya 2 produk iaitu enzim dengan Royal Jelly ini ada mempunyai fungsi untuk menghasilkan sel badan baru yang sihat. So di antara inilah yang saya ingin kongsikan anda pada malam ini. Tetapi selalu saya nak anda juga faham, kita
tahu tentang makanan kesihatan. Kita ada produk untuk berkongsi yang boleh membantu makanan kesihatan. Tetapi apa-apa pun kita perlu sulamkan dengan cara hidup kita. Okay, cara hidup kita. Jadinya untuk mengubah cara hidup, kita membantu untuk mengurangkan kelembapan dalam badan, untuk meningkatkan suhu badan kita. Pertama, kita minumlah air lebih, air yang bermineral. Kerana air yang bermineral ini, dia ada mempunyai mineral-mineral surih yang dapat sebagai orang kata spark plug ataupun elektrolit dalam badan kita, ya, yang dapat bergerak, untuk membantu dalam pergerakan cairan dalam badan kita. Itu satu. Kedua, uh, memberhentikan minum ais dan juga minuman sejuk. Minum ais tu maksudnya. Ni stop lah. Kalau anda sudah meningkat umur 40 tahun, 50 tahun, please lah. Jadi kalau cucu-cucu anda, anak-anak anda kurangkanlah untuk mereka. Kemudian minum air panas seperti teh, halia, kurma merah. Ini memang bagus produk-produk untuk memanaskan badan. Kemudian makanlah makanan yang seimbang, ya, sebab badan kita bila kenapa? Apa kaitan dia? Mungkin anda kata kenapa? Bila you makan makanan yang seimbang, so badan kita tidak terbeban untuk menguraikan makanan tersebut. So bila dia tidak terbeban untuk penguraian makanan, jadi dia buat kerja lain. So itu kaitan pemakanan seimbang tu. Kemudian elakkan berada dalam suhu sejuk. Contohnya bilik berhawa dingin, ya, dalam keadaan itu. Janganlah tidur banyak jangan tidur dalam bilik yang berhawa dingin lah. Okay? Bersenam juga. Okay, yang keenam, bersenam, kerana senam itu akan membantu meningkatkan, orang kata tu memanaskan, berpeluh kan. Jadi dia akan memanaskan badan kita. So pengaliran darah akan lebih lancar. Okey, kemudian dapatkan cahaya matahari yang belah pagi. So anda tahu kan vitamin D very good untuk ini. Exercise belah pagi. Kalau kita tak tahan, kita kita jalan aja. Kadang-kadang rasa lutut kita sakit kan. Mungkin berat badan kita berlebihan. We walk sikit-sikit. Tapi di luar. Ya, ambil udara yang sedap. Ya. Kemudian panas. Jadinya panasan tu yang belah pagi memang bagus untuk badan kita. Dan akhir mandi air panas apabila perlu. Ya, apabila perlu. Ini keadaan di mana kita nak adjustkan daripada dalaman dan juga luaran supaya suhu adalah stabil. So, itu sedikit sebanyak. Jadi cara dia pertama sekali adalah uh, kita boleh recommend produk makanan kesihatan kita, tetapi kita juga perlu ubah cara hidup kita dengan mengambil makanan-makanan yang bagus, minuman yang bagus, yang betul sihat, dan juga ubah cara hidup kita lah. Ini selalunya dua benda yang saya rasa selain daripada makanan kesihatan perlu dibuat oleh kita. Jadi makanan kesihatan tu adalah untuk membantu, tetapi dia ada tu, iaitu ubah cara hidup ni, iaitu apa yang kita ambil makanan dan apa yang gaya hidup kita ini perlu kita. Jadi itu sedikit sebanyak. Saya harap anda tidak boring mendengar saya. Jadi saya habiskan di sini dan saya serahkan kembali. Let me see. Stop sharing. Okay. Jadi saya serah kembali majlis ini kepada Dr. Zaidi. Silakan Dr. Zaidi. Baik-baik, terima kasih Cik Mazlah atas penerangannya dengan topik pada malam ini iaitu sejuk lembap amaran tubuh perlukan bantuan, di mana Cik Mazlah tadi dah kongsikan apa itu sebenarnya sejuk lembap, kemudian apakah simptomnya, kemudian apakah akibat jika kita tidak uh, mengambil berat ataupun kita tidak mengatasi simptom-simptom yang berkaitan dengan sindrom sejuk lembap ini, dan apakah organ-organ yang berkaitan dengan elemen yang kelima ini, sejuk lembap ini, sehingga dia boleh menyebabkan pelbagai simptom ataupun masalah kesihatan kepada kita. Dan yang penting juga, Cik Mazhar katakan di akhir tadi, dengan mengamalkan produk yang tepat untuk mengatasi masalah ini, untuk elemen sejuk lembap ini, dan penting juga untuk ubah gaya hidup supaya dalam masa yang sama dia dapat mempengaruhi kesihatan secara keseluruhan. Dan apabila bercakap berkenaan dengan produk, tentunya kita nak kongsi kepada anda semua bagaimana produk-produk CNI ini
yang berkaitan dengan sejuk lembap tadi, ada 4 produk yang Cik Maza dah kongsikan kepada kita, boleh membantu dalam melancarkan aliran darah sehingga meningkatkan metabolisme sehingga akhirnya boleh mengatasi sindrom sejuk lembap ni. Kita nak lihat testimonial yang berkaitan dengannya. Yang pertama, ah, daripada Negeri Sembilan, Ustazah Mashita Ahmad. Beliau mengalami masalah pembuangan air besar yang kronik. Salah satu juga tanda warning sign. Kalau sindrom ataupun elemen yang kelima ini, iaitu sejuk lembap ini ada pada badan kita, termasuklah bisa-bisa badan, lesu, tidak bermaya, cepat letih dan sakit kepala yang teruk. Semua-semua tu warning sign untuk sindrom sejuk lembap ini. Beliau menggunakan produk LEAF, Royal Jelly dan juga Neoganic. Setelah mengamalkan Leaf, Royal Jelly dan juga Neoganic mulai 12 Oktober 2022, dan setelah hampir 2 bulan konsisten dengan produk tersebut, masalah yang beliau alami kini beransur kurang dan penting. Dia berasa sangat gembira dan semangat sekarang. Rebut secepat mungkin promosi yang ditawarkan CNI untuk produk-produk yang beliau amalkan supaya dapat membantu mengatasi masalah kesihatan yang mungkin juga berkaitan disebabkan oleh sindrom sejuk lembap ini. Itu yang pertama, masalah kesihatan yang beliau alami. Kemudian yang kedua, daripada Bukit Katil Melaka, Ahmad Syahrin bin Yusof. Beliau mengalami masalah gatal hidung, sesema dan juga bersin pada waktu pagi akibat resdung. Ini memang direct juga dengan berkaitan dengan suhu ni, sejuk dan juga lembab ni. Beliau mengamalkan Leaf 1 stick setiap pagi dan amalkan selama sebulan. Jadi simptom akibat resdung di waktu pagi telah berkurangan dan kini setelah kotak ketiga dah 3 bulan dah, telah pulih dan hilang sepenuhnya. Sekarang beliau merasa lebih selesa, segar dan bertambah sihat. Jadi dengan mengamalkan lift ni, bagaimana lift boleh membantu? Tadi Cik Mazhar dah kongsikan kenapa lift boleh membantu, antaranya meningkatkan metabolisme, kemudian melancarkan aliran darah sehingga boleh mengatasi permasalahan simptom akibat resdung, iaitu gatal hidung, sesema dan juga bersin yang berkait rapat dengan elemen sejuk lembap ini. Okey, kemudian seterusnya daripada Seremban Negeri Sembilan, Zainiah binti Ali, produk LEAF. Beliau mengalami masalah bahagian sebelah payudara saya bengkak, berasa tidak selesa dan kadang-kadang sakit terutama jika disentuh. Okey, tadi satu organ yang berkaitan dengan sindrom sejuk lembap ni, salah satunya adalah limfa. Dan apabila limfa ini terganggu pengalirannya dalam badan, dan pada kes daripada Puan Zainiah ni, dia terkena pada bahagian payudara, sehingga menyebabkannya bengkak. Beliau mengamalkan lift 2 stick sehari. Selepas pengambilan lift ini, bengkak berkurangan dan menjadi normal, rasa sakit juga berkurangan dan kini berasa semakin bertenaga. Itulah fungsi lift dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan organ limfa ni, dapat melancarkan aliran limfa dan akhirnya tenaga memang berkaitan dengan metabolisme badan, dapat meningkatkan suhu badan sehingga dapat mengatasi masalah ini dan melancarkan aliran darah ke seluruh badan. Kemudian seterusnya daripada Ong Guat Sim, 74 tahun, daripada Kuala Lumpur, membuat CT scan pundi kencing untuk mengesan batu karang bersaiz 6 mm pada 3 Mac 2020 di Pusat Perubatan. Ini juga boleh terjadi jika aliran darah tak lancar, kemudian pengaliran darah berkaitan dengan organ uh, tosik ataupun berkaitan dengan wanita juga, iaitu pundi kencing pada wanita. Beliau mengamalkan lift ini 1 stick lift sehari daripada bulan November 2020 sampai sekarang. Keadaan sebelum temujanji dengan doktor untuk pembedahan untuk membuang batu karang di pundi kencing, dan keadaan selepas tidak perlu pembedahan. Inilah beberapa testimoni yang kita boleh kongsikan kepada anda pada malam ini yang berkaitan dengan sindrom sejuk lembap.
Dan untuk anda semua tentunya masing-masing ada banyak lagi dekat luar sana yang ada pengalaman dengan produk-produk CNI terutamanya produk nutrition. Okey, boleh kongsikan pengalaman anda dengan menggunakan uh, Facebook CNN Malaysia di ruangan komen dengan memenuhi kriteria berikut. Ada pengenalan diri, masalah yang dihadapi, kemudian cara penggunaan, kenapa anda suka produk itu dan boleh sertakan gambar ataupun video. Dan jangan lupa apabila anda komen dekat Facebook CNI Malaysia dekat monthly promotion tu, gunakan tanda pagar hashtag CNI made me buy it dan tag kami di @CNI Malaysia, di mana hadiah ataupun ganjaran yang menanti anda semua yang berkongsi dengan pengalaman dengan kami. Nilai produk yang kurang RM50 dapat 2 unit produk. Ah, Produk yang bernilai RM51 hingga RM200 dapatkan ganjaran 1 unit produk secara percuma, dan jika produk itu bernilai RM201 ke atas, dapatkan voucher produk bernilai 300 untuk produk yang sama. Jadi, anda boleh kongsikan pengalaman anda. Kita nak collect perkongsian anda di social media Facebook CNI Malaysia di monthly promotion, dan anda boleh komen di sana, kongsi pengalaman anda dan supaya lebih ramai dapat manfaat daripada perkongsian anda. Dan baiklah, terusnya apabila kita bercakap tentang produk, tadi saya pun saya sebut monthly promotion, tentunya untuk produk yang berkaitan dengan sindrom sejuk lemak yang utama adalah LEAF, dan tak perlulah saya keluarkan borang ni kerana anda semua dah boleh menikmati ah, promosi beli 2 lift percuma 1, di mana jarang-jarang promosi ini kita keluarkan sebagai monthly produk, monthly promotion. Anda boleh dapatkan promotion ini di seluruh uh, center stokis CNI Malaysia. Anda boleh ajak rakan-rakan, tak perlu nak join kita punya program malam ni pun dah boleh dapatkan uh, promosi lift ini, beli 2 percuma 1. Okey. Jadi tak perlulah nak ni. Tapi untuk anda semua yang lain yang hadir pada malam ni, special untuk anda saja. Ini tak ada dalam monthly promotion, iaitu promosi khas Life Enzyme untuk anda semua, iaitu beli 2 kotak Life Enzyme percuma 1 kotak lagi pada harga RM318 di Malaysia dan RM337.20 di Brunei. Okey. Dan untuk anda semua boleh isi borang tempahan yang saya akan letakkan di dalam ruangan chat box sekarang. Kejap, saya nak kongsi kepada anda semua dia punya link uh, promosi khas untuk anda semua. Life Enzyme ini tak ada dalam monthly promotion. Hanya anda yang hadir pada malam ini boleh dapatkan promosi Life Enzyme beli 2 percuma 1. Anda boleh klik link dan isikan, dan uh, tempahan untuk promosi ini tamat pada 23 April 2025, iaitu pada hari esok pada jam 6 petang, di mana promosi ini, Life Enzyme ini akan berlangsung sehingga 30 April sahaja. Okey, dah dekat ujung ni. Okey. Boleh isi dan dapatkan promosi khas Life Enzyme ini, khas untuk anda yang hadir pada malam ini sahaja. Okey, baiklah. Itu berkaitan dengan produk utama yang untuk mengatasi sindrom 7 elemen ini, iaitu Life Enzyme ataupun LEAF. Anda boleh dapatkan dengan isi borang tempahan. Dan seterusnya, untuk fokus kepada promosi khas referral dan juga insentif pembelian ulangan, di mana ada 7 kombinasi lift dan juga produk-produk yang berkaitan, di mana ada lift dengan ekstasi, lift dengan organik, kemudian lift dengan Royal Jelly Vitasi, lift dengan HSC Omega, lift dan juga probiotics, lift dan juga Royal Ginkgo. Dan untuk malam ni, untuk sindrom sejuk lembab ini, boleh fokus kepada lift dan juga Royal Jelly, dan anda boleh menikmati
NEI 2 insentif sebanyak RM50 setiap satu package yang anda dapatkan dan boleh jimat sehingga kalau kita lihat dekat sini boleh daripada 30 RM27 hingga RM46 di mana package ini akan berlangsung sehingga penghujung tahun ini dan tak akan efek kenaikan harga. Semua dah dengar ke kenaikan harga? Rasanya semua ada dia punya announcement kan? Okey. Kenaikan harga tapi package ini tetap pada harga RM220 anda boleh dapatkan penjimatannya dan penjimatannya bila lepas naik harga saya rasa lagi bertambah dia punya jimat tu nanti. Okey, baiklah. Kemudian seterusnya satu lagi untuk khas untuk meningkatkan tenaga dan juga haba untuk golongan lelaki. Ada promosi khas referral NEI 3 untuk Vigo Plus ni beli dua percuma satu dan boleh dapatkan insentif bernilai RM100 untuk setiap package yang anda dapatkan untuk Vigo Plus ini untuk golongan lelaki. Okey, baiklah. Ah, itu berkaitan dengan promosi dan juga package-package yang berkaitan untuk kita manfaatkan dalam meningkatkan kesihatan dan juga mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan 7 elemen dan fokus pada malam ini adalah sindrom sejuk lembab. Okey, baiklah. Sekarang kita berada dalam sesi soal jawab. Saya nak cek di ruangan chat box apakah ada persoalan ataupun perkongsian daripada anda semua. Okey. Baiklah, tadi daripada Cik Mazhar ada pertanyaan soalan. Ramai Cik Mazhar yang sebenarnya yang jawab pertanyaan Cik Mazhar berkaitan dengan produk-produk yang berkaitan dengan um, sindrom sejuk lembab ni. Ada yang kongsi yang tepat, Leaf dan juga Royal Jelly. Ada yang sebut Royal Ginkgo. Melancarkan aliran darah juga. Mungkin salah satu yang boleh kita tambahkan juga dalam mengatasi Betul permasalahan. tu Dr. Zaidi bila Ya, kita saya. katakan sebab kita punya produk ni dia ada bila kita cakap tadi kan ada tiga bagaimana kita nak bantu. Kita cari Hmm. pertama sekali produk yang meningkatkan metabolisme. So that is the main. So kedua is produk yang melancarkan peredaran darah. Dan Hmm. kemudian produk yang membaik pulih. So jadinya saya memang suka ramai daripada kita ramai di sini yang menjawab Roy Jinko sebab memang tahu dia dapat membantu pengaliran darah. Tapi kita cari yang produk yang lebih yang membantu dalam metabolisme. So that Hmm. is where ya recommendation antara produk yang kita recommend malam ini iaitu Lift dan berkaitan disulami dengan pemata suri atau Viger dan juga Royal Jelly. Okey, Dia yang Dr. Zaidi, kalau nampak Puan Nolia beritahu tadi antara keadaan di mana di dapur kata buat minyak dari okey. dapur ketika Ah. masak kan betul Hmm. sebab apa kalaulah bila tu dia actually bila kita wap ni bila masak kan Hmm. tapi keadaan ini berlaku apabila peredaran pengudaraan di orang kata Dapur. tu dekat dapur tu tidak Hmm. tidak bagus jadi Hmm. dia akan melekat dekat mana dekat kita punya kabinet ini Betul. keadaan dengan dekat dinding kita. So, terutama kalau dinding tu dalam keadaan dinding yang papan terutamanya Hmm. ya, di mana ataupun bot orang kata tu bot asbestos dan sebagainya lah, Ya. dinding papan ataupun plywood. So, ini memang memang boleh menyebabkan kelembapan. So, jadi memang kalau boleh pengudaraan di dalam dapur tu memang kita tingkatkanlah pengudaraan dia. Okey, betul Dr. Zaidi. Okey. Yap, yap. Seterusnya kalau kita tadi kita dah cerita pasal jingko kan? Hmm. Jadi anda dah tahu tadi, ginkgo memang bagus. Betul. Tadi tapi kita cari produk yang untuk membantu dalam meningkatkan metabolisme. So ada cakap leaf, memang bagus kan Dr. Zaidi? Betul. Apa lagi? Leaf royal jelly, maknanya bagus. Memang dah Hmm. betul dekat situ. Leaf neoganic dan royal jelly. Jadinya dekat sini memang selalunya konsep orang kata tu kita selalu neoganic ni selalu kita buatkan untuk pembersihan dalaman kan? Ya, Jadi detox. kita pilih yang produk yang lebih orang kata tu tak Menyeluruh salah lah. kalau gunakan organik kerana kita tahu simptom-simptom seperti sembelit juga kan dalam masalah usus. Tapi untuk sejukkan badan, saya rasa kita boleh cari produk yang kita kongsikan tadi. Apa lagi Dr. Zaidi? Okey, baik. Ada satu persoalan di sini daripada Puan Sharifah. Untuk rawatan terapi, berapa lama perlu diambil? Ah.
Okey, kalau kita lihatkan tentang pertama anda tahu bahawa makanan kesihatan kita bukannya ubat. So itu anda perlu tahu tentang tu. Dan untuk keadaan terapi, okay, kita pertama kita tahu bahawa makanan kesihatan ini kita nak memulihkan secara dalaman. So kita help badan kita memulihkan secara diri untuk makanan kesihatan. So satu, ambil dalam dos terapi. Itu nombor satu kan. Kedua, dalam konsep itu, kita lihat badan kita respon macam mana. So, kita akan cakap kepada anda 90 days program. Jadi, terpulang kepada keadaan badan kita menerima. So, after first month, you makan dalam dos yang dos terapi, dan anda kalau gunakan jadual semasa makan kesihatan tu, kita boleh recommendkan cara bagaimana jumlah dos yang sepatutnya. Okey. Kemudian anda lepas first month, anda lihat simptom ni ada beza tak? Anda test lagi. Kemudian anda masih lagi kita recommendkan untuk bulan kedua. Dan kalau dalam keadaan di mana anda punya untuk proses terapi itu, badan anda memang dalam keadaan yang lebih kritikal sedikit, kritikal. Jadinya memang kita langsungkan kepada 3 bulan mengambil makanan kesihatan. Itu satu. So dah tahu terapi, mengambil dos terapi. Kedua adalah jumlah lamanya adalah bergantung kepada diri kita menerima. Okay. Ketiga, please ubah cara hidup. So jadinya kalau makan kesihatan tak ada senam, tak ada apa, saya rasa it's not the right way lah. Sebab kita nak badan kita sihat, fizikal, minda, luaran dan dalaman. So saya harap perkongsian saya ni dapat menjawab Puan Syarifah punya persoalan. Baik, terima kasih Cik Mazhar. Jadi kita dah lebih faham lah sebenarnya uh, untuk terapi berapa lama badan kita boleh ikut kesesuaian diri masing-masing. Okey, kemudian seterusnya pengambilan ni perlulah berterusan. Amalkan. Itu dia punya key point adalah amalkan. Dan yang terakhir, key point yang Cik Mazhar kongsikan tadi juga perlu bersama dengan uh, ubah tabiat kepada tabiat yang lebih baik sehingga dapat membantu proses pemulihan dari dalam badan kita menjadi lebih maksimum lah, optimum lah orang kata. Okay, baik. Kemudian ada sedikit perkongsian daripada Noliah binti Sailan. Masalah selesai tenaga bertambah. Beliau mengamalkan Royal Jelly dan juga dengan ini. Terima kasih. Kemudian daripada beliau juga pernah guna pemata suri ketika pantang anak ke-6 dan ke-7. Memang terbaik. Okay, baik. Kemudian ada lagi perkongsian daripada ah, Puan Suryati. Kalau sejuk lembab, untuk ambil roja dan lift, dan kalau sakit kepala yang kepala saya sangat sesuai dengan roja lift. Lepas ambil rasa lega dan tekuk rasa ringan, memang rasa selesa. Salah satu juga simptom ataupun tanda-tanda yang mungkin juga berkaitan dengan simptom sejuk lembab ni. Alright. Okey, Ya, silakan. Cik Jonathan Lee dia pun beritahu, dia Mhm. berkongsi tadi adalah tentang recommendation produk Lift dan juga ecstasy kan. So Okey. kalau kita nampak dekat sini, kita tahu bahawa ecstasy membantu dalam untuk meningkatkan imunisasi. So jadi tadi kalau sejuk lembab ni boleh juga akan akhirnya menjejaskan kita immunity. Tapi Mhm. dalam kalau anda punya keadaan di mana masalah sejuk lembab ni, yang penting mencarikan produk yang dapat memanaskan badan dahulu supaya Mhm. dia dapat membantu dalam sistem dalaman kita. Tak salah kalau ambil enzim dan juga Betul. ecstasy. Okey. Baik, baik. Terima kasih kepada anda semua yang memang uh, sempoi orang cakap, okey, dan juga participate dalam kita punya program kesihatan 7.5 pada malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang berkongsi, kemudian yang menjawab persoalan dan juga share tips-tips anda semua pada malam ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Jadi itu untuk sesi Q&A. Ada sedikit lagi kita di ujung ini ingin saya berkongsi kepada anda dalam program kesihatan 7 elemen ini. Kita akan teruskan untuk elemen seterusnya, iaitu topiknya adalah immunity pada bulan hadapan, bulan 5 yang akan berlangsung pada 13 Mei 2025
Pada hari Selasa jam 9 malam, nantikan pengumumannya untuk kita sama-sama kita menguasai satu lagi elemen yang penting, iaitu imun dalam badan kita. Okey, baiklah. Seterusnya, So saya tadi jangan jangan, jangan apa ni, uh, boleh gunakan slide seterusnya so that you boleh. tekan. Baik, Alright, okey. alright. Okey, baik, Cik Mazhar. Final words daripada Cik Mazhar. Final words. Yes, yes. Okay. Next slide, Dr. Zaidi. Saya rasa kenapa saya nampak tunjukkan anda gambar api ya. Penting saya tahu bahawa kita perlu memanaskan badan kita secara dalaman, tetapi saya juga untuk semangat anda. Selepas raya selalunya kita sendirilah rasa macam berat sedikit ya. Jadinya anda sebagai leader-leader, anda mempunyai tim-tim anda. Anda perlu memberikan semangat untuk membakar mereka, semangat anda bermula daripada anda. Kerana kalau anda sejuk, ya, secara semangat anda, dia akan efek kepada tim-tim anda. Penting untuk meningkatkan suhu luaran anda, semangat anda, bakar diri untuk menyemarakkan orang lain. Itu penting ya. Jadinya terutamanya pada bulan ni pada saya offer beli dua lift tu percuma satu tu, saya kalau sebenarnya tak pernah kita buat lagi rasanya. Jadinya dah lama sangat. Kalau ada pun zaman-zaman 5 tahun lepas dan sebagainya. Jadi please ambil peluang tu kerana nanti harga naik dan sebagainya. Okay, next Dr. Zaidi. Okay. Saya ingin menyebut anda jugalah. Anda tahu bahawa kita dalam mempunyai satu program yang dinamakan Bengkel Perunding Kesihatan yang sedang kita mula lancarkan. Jadi saya ingin berkongsi dengan anda, sebenarnya bengkel ini dia akan menerapkan satu sistem pengurusan kesihatan, iaitu sistem pengurusan kesihatan dacun yang orang kata menerapkan perubatan moden dan perubatan tradisional Cina. So ini memang kita ambil daripada ilmu ini daripada negara Cina. So ilmu dan kemahiran ini telah pun diterap kepada 20 juta pelajar. So di Malaysia CNI ini telah diambil sebagai orang kata pioneer. So peluang ni memang luar biasa. Jadi macam mana kita nak lakukan? Okay, next Dr. Zaidi. Okay. Jadi untuk itu, adakah anda berminat untuk menjadi perunding kesihatan? So jadi sekarang ni kita nak meningkatkan kewibawaan anda. So not just anda sebagai ahli CNI, bukan saja anda menjadi usahawan CNI tetapi menjadi usahawan kesihatan. Jadi cara macam mana untuk menjadi perunding kesihatan? Okay, next Dr. Zaidi. Okay. Okay. Dia punya objektif pertama, kita nak cari perunding kesihatan. Kita nak membentuk, membina perunding kesihatan yang berwibawa. So kita bila anda dalam untuk melalui menjadi untuk dalam perjalanan menjadi perunding kesihatan, kita akan mengajar anda atau memberi ilmu dalam proses dia, PIO1, standardization dia, alat-alat bantuan untuk menjalankan bisnes kesihatan dengan teratur. So systematic. So ini sistem yang bagus ni yang itu. Dan ketiga adalah meningkatkan ilmu dan kemahiran perunding kesihatan ni. So bila anda mempunyai ilmu dan juga kemahiran, orang akan respect anda. So senang you nak approach pasaran anda dekat luar. So this is adalah objektif perunding kesihatan yang workshop ataupun bengkel yang kita ini supaya kita mengharapkan anda menjadi perunding kesihatan. Okay, next Dr. Zaidi. Okay, misi untuk perunding kesihatan ini adalah membantu kesihatan. So target 50. So tapi kalau anda tak dapat buat 50 keluarga, anda at least ada set satu matlamat 50 target 50 keluarga, tapi you go fight untuk dia. Bila masa, mungkin dalam masa 3 bulan, mungkin dalam 5 bulan, 10 bulan, at least you bantu. Dan bayangkanlah, setiap keluarga ni, kalau kita dapat bantu 50 keluarga, dan setiap keluarga ni ada satu orang yang tahu penjagaan kesihatan, kita dalam keadaan seperti ini dapat membantu orang dalam kita punya masyarakat ini menjadi lebih sihat. Dan sebenarnya program seperti ini di Malaysia pun Kementerian Kesihatan ada memang sudah bercerita tentang ni. Baru bercerita tentang ni. Kita dah start So iaitu tentang program My Champion. So jadi kalau anda nak tahu tentang My Champion,
adalah satu program pada saya memang luar biasa yang actually anda boleh bantu masyarakat. Tetapi pada saya untuk membantu masyarakat, you start menjadi perunding kesihatan dahulu. Macam mana nak bantu orang kalau anda tak ada ilmu, tak ada kemahiran. So itu amat penting sekali. So saya harap anda sama-sama join kami dan kemudian next kita tadi kita lihat apa dia punya itu. So jadi untuk menjemput anda lah, program ini yang di Wisma CNI akan berlangsung pada 10 dan 11 Mei 2025. So saya kasih Dr. Zaidi lah mungkin promote sedikit lagi sedikit tentang ni. Baik, 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 Cik Mazhar. Jadi, itulah tadi kenapa di sana kita nak terapkan program kesihatan yang sistematik ini, yang kita adopt daripada China yang telah dimanfaatkan oleh lebih 20 juta pelajar, dan kita nak buat health consultant workshop ini yang akan membantu anda dalam bengkel khas 2 hari dan 8 hari follow up untuk anda semua mempelajari ilmu kesihatan secara menyeluruh dan mudah serta boleh difahami oleh orang ramai supaya macam Cik Mazhar katakan tadi, objektifnya untuk melahirkan perunding kesihatan yang berwibawa dan boleh membawa 50 keluarga lain untuk menjadi lebih sihat. Dan di mana Health Consultant Workshop ini adalah peluang untuk anda menjadi pendapatan yang hebat dalam bisnes kesihatan bersama CNI yang seterusnya. Health Consultant Workshop ini akan berlangsung di Wisma CNI Glen Mary pada bulan 5 ini, pada bulan depan, pada 10 dan 11 Mei 2025 nanti. Dan kepada anda yang berminat, sebenarnya yuran asal untuk join Health Consultant Workshop ni adalah RM1,000. Tapi khas untuk anda semua, ahli CNI, para CBO, hanya kita collect 300 sahaja dan kita akan sediakan semua bahan-bahan ataupun alat bantuan untuk anda sebagai perunding kesihatan, di mana ah, bengkel ini seperti yang saya katakan tadi akan berlangsung secara 2 hari secara offline dan 8 hari follow up seterusnya untuk kita mantapkan lagi ilmu dan juga kemahiran berkenaan dengan kesihatan dalam program ah, HCW ini. Okey, itu kepada anda semua. Siapa yang nak join boleh kontak saya boleh ataupun Sifu Rizwan juga boleh dan juga PIC kawasan anda masing-masing, dan kepada anda yang mungkin ada kawan ataupun rakan yang ada di kawasan tengah boleh join. Kalau anda yang ada dekat Sabah, Sarawak, Borneo nak join pun boleh. Boleh join. Okey. Alright, baiklah. Itu ah, seruan ataupun ajakan kepada anda semua untuk kita meningkatkan ilmu lagi, untuk kita membantu lebih ramai orang, terutama bukan lebih ramai orang, kita bantu diri kita dulu untuk membantu lebih ramai orang untuk mencapai kesihatan yang lebih baik. Okey, baiklah. Itu untuk di akhir ini. Jadi seterusnya kita nak teruskan juga pembelajaran di mana pada minggu hadapan ada satu kelas EBLC Fundamentals dengan topik strategi kejayaan bisnes kesihatan. Ini penting juga untuk kita sama-sama ah, melihat peluang dalam bisnes kesihatan ini dan bagaimana kita nak apply strategi yang betul. Ah, Salah satunya mungkin akan dibincangkan pada minggu depan HCW inilah. Okey, boleh join bersama dengan konsultan kanan pemakanan Cik Mazlan Ibrahim bersama dengan dua individu hebat lainnya iaitu Diamond Agency Manager Fauzi Juzho dan juga Pearl Agency Manager Puan Fatimah Salim pada 29 April 2025 hari Selasa jam 9 malam. Okey, take note, nanti kita akan announce dekat social media dan juga WhatsApp group masing-masing nanti. Okey. Alright, itu dia sedikit untuk next kita punya program pembelajaran untuk strategi kejayaan bisnes kesihatan dan juga SCW pada bulan 5 nantinya. Kemudian seterusnya tu kita teruskan pembelajaran dengan uh, program kesihatan 7 elemen dalam topik imuniti pada 13 Mei nanti. Okey, pembelajaran berterusan. Okey, baiklah. Kita dah
Selesai perkongsian kita pada malam ini. Alhamdulillah. Sebelum kita berpisah, jom kita ambil gambar dulu. Okay, boleh semua on video terlebih dahulu untuk kita ambil gambar bersama pada malam ini. Alright. Saya tengok ramai yang baru start on video. Terima kasih kepada anda semua yang join kita sampai ke penghujung ni. Abang Fatimah Salim pun ada dekat sini. Tuan Fauzi Yusof pun saya nampak nama dia tadi. Yang akan bersama dengan anda pada minggu hadapan, okay, dalam EBLC Fundamental. Okay, baiklah. Okay, saya rasa semua dah sedia. Jadi, semua senyum. Right, satu, dua, tiga. Okey, baiklah semua dah, saya dah ambil gambar semua. Nanti saya akan share nanti. Okey, baiklah. Akhir kata, sebelum kita mengakhiri ini, sekali lagi saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada anda semua yang ada pada malam ini. Semoga raya kali ini, belum habis raya, anda pun dah join kelas untuk kita tambah ilmu berkenaan dengan kesihatan. Sebab raya ini bukan sekadar meriah di meja makan, tapi turut disertai dengan kesedaran untuk menjaga kesihatan tubuh kita terutamanya dari dalam. Okey, ingat sindrom sejuk lembab ni mungkin kelihatan remeh. Jarang kita nak dengar, okey, tapi ia merupakan adalah amaran awal. Jangan tunggu sehingga penyakit menyerang, cegah sebelum terlambat. Okey, baiklah. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami sehingga dah pukul 10.48 malam ini. Jumpa anda di program kesihatan pada bulan depan. Dan jaga diri, jaga kesihatan dan selamat menyambut Hari Raya bersama keluarga kita minggu ni, minggu last. Okey, kita ramai-ramai sesakkan jalan. Okey, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada anda semua. Selamat malam.